peralih. Ha. Ya wirti molek ya kada dia reti mari hak lagi-lagi tu. Habis dia kena molek ya kena habis. Kalau duk payah-payah tu hanya mari kalu dah. Nak peralih boleh ke tak? Tu. Nak peralih. Bagi kita boleh peralih. Bagi orang lain kita nak peralih boleh tak? Nah, beriti itu dulu. Ya hak orang lain, bukan hak kita. Kecek dengan tuai dia, kita nak peralih semata tak boleh nak kecek dengan tuai dia. Jangan tuai dia. Nah, tuai dia benar. Alana kita apa dia nak berhutang duit orang lain. Lepas tu kita nak gadah bagi hak mu tu. Boleh tak tuai? Dia begini, pada asalnya gadah tak mesti bagi kita sendiri. Ya boleh kita pinjam hak sain tujuan awak gadah. Boleh. Ya kau boleh. Kau nak pinjam untuk nak gadah le seminggu. Pasal rapik, tak apa. Dia beri pinjam kepada kita. Satu bak yang arah pula dia panggil. Dia kena berkata banyak bak dah lah. Bak i'arah. Bak beri pinjam. Bak rahan, bak gadai. Bak apa? Qard, hutang. Kan banyak tu. Ni ulama mereka dah hurai bak-bak tu. Dengan si Khalid. Kau nak pinjam mutumu ataupun kau nak pinjam jamu. Jadi dia tu harga 20,000. Masalan 10,000 macam-macam harga dah ada. Bapa nak pinjam? Nak pinjam aku nak gadah kepada seorang kerana aku tutup nak buta. Ya kadang-kadang begini. Saya ni mari nak buta. Ku tak ada minta maaf. Ku nak tolong tapi ku tak ada duit. Gini mungkin buta hak Khalid lah. Khalid tak beri nak buta dia tak harap dengan aku. Gini ni mau ambil jaku pergi gadah. Kata boleh tu. Tu. Bermakna kata orang ni beri penyai kepada kita je. Kadang dia sendiri. Aku beri penyai je ni ke mu pergi gadah lah. Mungkin buta hak kan pas mu gadah je aku ni ke dia. Tak ada masalah. Ada pohon soal ni bukan lagu tu. Jadi kau tu pula dah. Betul. Jadi dia makan ni pula ni dia. Tak apa. Masalah soal ni asal kita dua orang. Dah itu. Kita buta duit satu orang saing kita. Lepas tu sudah kita buta kita gadah. Bagi. Ataupun kita misalkan ni, orang buta duit kita, beri buta siap, dia gadah benda. Kita hanya pegang. Pegang, siapa masuk, dia tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Maka kita kecek boleh dengan dia. Gini aku butuh ni, aku nak pakai duit butuh ni. Gini ni, aku nak buta duit orang lain pula. Lepas tu aku nak gadah ni. Ya tahu tak ada apa. Tu dia. Tu maksud. Kan nak peralih nak tahu ke mana tak boleh. Hak bukan hak kita. Bukan hak kita. Kita nak tasarruf. Ya. Hak tu bab ijab kubur. Tapi masalah nak tasarruf. Tasarruf ni bab retah. Nak retah bagi tak ada hak tak boleh. Kerana bagi kita pegang gadah, ingat dulu bukan milik orang yang memegang. Ya kita silap faham gadah tu asal pegang gadah hak kita dah. Itu pasal gitu. Hak asal lagu tu. Hanya kita pegang apa pegang. Jadi cagar hutang. Tepat tak boleh bayar, bos apa masa cukup sebulan kita tak boleh bayar ataupun demo tak boleh bayar hutang. Bila tak boleh bayar hutang, baris kita dak pegang ni baru berkira. Nak menyelesaikan hutang tu. Kalau nak kata gini, kalau mu suka ke baris tu, pakai ambil baris tu lah jadi pelucuk hutang. Ya kerana hutang dia bayar umpama. Kita buta duit, bayar duit. Tiba baris gadaya. Ni bukan hutang, ni gadaya. Bo tak boleh bayar tu kata gini, kalau aku nak bayar tak boleh dah. Mu setuju tak baris tu. Kalau tak apalah juga. Pas bermolat harga sedang molat. Buta 10,000, baris hak gadah pun 10,000.
Orang panggil pelucuk hutang. Kecak kapung pelucuk hutang. Setelah tak nak bayar muka tu. Dah nak bayar umpama duit tak ada. Bayar hak tu. Jadi milik kawan tu. Kalau barang saat ni 12,000, kita buta 10 je. Kita cucur klik 2,000. Tu ada asalnya. Gitulah. Barulah orang panggil tak ada zalim menzalim gi mari. Tak ada buaan nyaya gi mari. Hak kita tolong tadi kebajikan suku. Kawan ni pun tak boleh nak bayar. Sedangkan hukum wajib tak dia bayar. Dia nak bayar tak boleh. Dia minta tangguh, kita pula sunat beri tangguh. Tangguh dah sekali tak nak bayar juga. Tak nak bayar juga, itulah kira bercara tetap barang gadaian. Kalau kita nak juga, maka dia ni akad jual beli ke kita beli ambil. Bayaran cukupnya hak tu. Tiba-tiba hak dia ni 12,000. Kita beli dengan harga 12,000. Kita bayar dia klik 2,000 sebagai apa yang tu cucunya dah. Pendek kata hak orang tak boleh lah. Kita nak buat mana-mana. Bila kita tak tahu bab ni, kita sekor pahal kata bila kita pergi gadak adalah hak kita dah. Siapa kata ikut kita nak buat. Ini salah besar. Banyak orang lagu tu pergi cari barang pergi gadak nak buat guna. Gitu. Lalu itulah bila terjadi begitu merupakan bala umum. Bila jadi bala umum punca di mana? Punca daripada orang panggil kepercayaan amanah hilang. Sebabnya di akhir zaman ni apa hak hilang? Amanah lah hilang dulu. Badu tak harap pergi mari. Punca daripada situlah. Kalau nak pergi gada apa pun, hak ni tak harap nak wibutan nak pada pergi gada. Apabila nak pergi gada nak guna. Jadi payah pohon perayuk pun banyak mari. Lalu tulang ulama tolong cari jalan. Kecek nak bergada. Tapi bila akad sungguh, akad jual beli. Itu hailah orang panggil. Hailah. Bila kata main nak berhutang. Tapi bila nak akad sungguh, dia akad kok jual beli. Bila akad jual beli jadi milikmu, milikku. Tu kena qobat ikbat. Dia ada cara pula. Dia kecek bak jual beli. Ada qobat ikbat. Lepas tu bila mari nak tebuh arti nak beli kelik. Hak tu atas perjanjian. Tu ulama tolong halah berilah tu. Kerana banyak nak guna, beli barang gada banyak guna. Tak bolehlah beri berhutang ada pun perayuk dia panggil ada apa dia panggil ada kegunaan. Ada faedah itu panggil riba. Gikot tu pula. Gikot tu pula tu gikot riba pula. Riba kita takut. Halik situ nak gikot mana? Nak guna pun nak guna. Pun pusing ke jual beli. Ada setengah pusing kok nazar. Lepas beri butai sudah, akad gada sudah, balik orang yang apa dia tu menggagada. Balik siapa menazah. Balik bagi gada. Orang bagi gada mana dia berhutang. Orang tu lah menazah tuai bagi gadaya tu. Aku menazar. Nazar tu aku menazah. Selama aku tak boleh bayar hutang kamu, aku nak beri kamu sekian. Dia panggil helah ikut nazar. Tu helah tu dia panggil tu. Supaya tak mono dah metah sangat. Sekak perut makan barang mentah. Tu. Ubi tak puk lah. Okay lah. Tak masak je sekak perut. Ulama ni cari jalannya. Helahnya ada ikut nazar gitu. Lepas tu bila sebut nazar, bagi Allah atas aku, lillahi alayya, ataupun aku bernazar, aku bagi kamu sebulan sekian atas selama mana hutangmu di atas aku. Gitu. Lepas kita hutang lama mana? Setahun. Kita hutang setahun. Selama hutangmu di atas aku. Arti sebulan kita bagi sekian. Itu bukan bagi makna riba. Itu tunai nazar. Gitu. Tu ikut bab hebah pula.
Dak jalan dah hebah pak dia gak jalan je. Jual akak jual beli. Pergi kok bab. Siapa juru hebah? Tuai kebun lah. Tuai kebun. Hebah ni kena ada barang. Hebah salam bagi tak ada lagi. Ya kita kalau akak jual kebun. Kalau hebah pun kebun. Kalau salah kita dapat, kita hebah. Hebah ni mana memberikan sesuatu. Maka barang yang barang yang pada zimah. Kita nak jual beli tak boleh. Tapi kalau nak pergi situ kena pergi bab tu pula. Itulah Allah pening orang panggil. Pening. Bila undai tu baik kok main bila lagu tu dah. Payah kalu banyak tu pening. Tapi ulama ni masya-Allah cari jalannya. Lepas tu kita mengaji lagi tak fiqh. Dia tu wal hailatu helah. Maka helah tu ulama duk bincang pula dah. Tengah tak boleh, tengah tak boleh. Tapi walau bagaimanapun pernah terjadi Nabi sendiri SAW hajah helah pada sahabat dia. Hak masalah nak lik daripada reba. Tukar tamar dengan tamar dia panggil jenis. Fakihah makan ni. Sama-sama ada ilak reba. Mesti kena sama banyak. Kalau seganta, sama seganta. Kalau timbal sekilo, sama sekilo jangan lebih. Tu sama banyak. Tiba-tiba kawan ni hak tamar dia molek. Tamar orang ni kurang molek. Tak sel lah sama segata. Nah, tu dia. Lalu itulah dia kena jadi banyak sebelah. Bila tahu ke Nabi SAW, moga masa tu tak tahu. Biar dulu lain kali ajar hak depan. Ni sebagai sahabat untuk jadi ilmu. Buat gitu. Lain kali. Mana hak lepas dah tak apalah. Moga tak tahu lagi. Lain kali muat gini. Dia ajarlah tu. Mu jual dulu hak mung 200. Moga hak mung tamar kurang molek. Nak tukar dengan hak molek segata. Tak boleh tak sama banyak. Jangan nak disama banyak. Lepas bila tak sama jadi reba. Lepas nak mengelak daripada reba kan. Mu jual hak mung dulu. 200. Aku jual tamar mung. Aku ke mung. Dengan sekian-sekian bertangguh. Tak ada payah lu dah. Ni pun aku jual tamar aku segata dengan bertangguh. Tu dia. Bila jual beli, qobak, ikbak tamar 200 beli ke dia. Tak ada bertangguh tamar dah siap dah astagfirullahalazim. Aku jual tamar aku 200 kamu. Aku belilah. Serah. Ya, aku jual tamar aku segata. Beli. Tu dia. Itulah ya syarat yang kena nak sama banyak. Baca ajar lagu tu. Supaya kita hidup tukar mah tu lah dah. Nak tukar mah orang ni pakai mah berat sekut, pas nak beli mah 2 kok. Hati nak tukar sekut dengan 2 kok tak boleh lah, lalu jual dulu. Itu dia. Jual kawan ni beli baik. Lepas tu kita nak beli mah 2 kok je akak jual, kita beli. Lepas tu harga hak lagi dengan hak sekut tu lepas tu tambahlah harga sekut lagi tu. Ni pentingnya tak sewa jadi jatuh jalan betul-betul reba. Tu mana cara dia hajar helah, daripada situlah ulama berjalan helah yang ambil situ, lalu itulah jalan nak jatuh ke reba, jatuh jalan haram, suruh helah. Bagi gadaya tak boleh kita guna. Maka kalau nak guna tu pergi ke jalan hebah, pergi ke jalan jual beli, ada pergi ke jalan nazar. Tu ya tolong hajar beri. Cara supaya kita meniti tak turun dalam lembah sangat tu. Tapi bagi dia sendiri dia tak mau. Tolong ajar jalan ke demo gitu. Baiklah. Pula dah. Hak tu klik kau tadi lah tu. Klik doya hak tadi. Tapi ni tanya bergetah. Lepas tu ya bermenyo. Lepas tu bermuktai pula. Tak habisnya. Itu kan. Budaya pula. Tak habis-habis. Yang masalahnya dia wakil dia tak boleh. Dia tak boleh. Aku izin kamu. Dia tak boleh. Dia reba dia panggil.
Boleh aku benar. Ya orang ni benar. Pasal apa bila benar gitu, kita nak buta kena tentu nak lama mana. Dia kena tentu masa kan? Nak buta 3 bulan, 4 bulan tentu. Dalam masa 4 bulan tu kita lekat hutang. Gadai dalam masa tu. Tiba-tiba tak boleh nak bayar. Ginilah, mu tangguh kat aku, lepas tu aku beri ke makan. Tu panggil timbullah reba. Tentu cara tak begitu. Jadi mana? Ada faedah kedua. Balik tuai barang pun tak apalah, tak bayar lagi pun kan dia boleh duk guna. Balik kawan ni pun dia boleh manfaat betul mana? Boleh manfaat masa. Masa cukup dah 3 bulan, dia boleh tangguh pak bila dia sanggup nak bayar. Tu dia panggil main reba gitu. Cuba kita pergi nazar selama mana buta 3 bulan, selama hutangmu di atasku. Aku nak beri kamu tiap-tiap bulan. Cukup 3 bulan habislah masa. Nanti kan. Habis masa. Bila habis masa, lagu mana? Kebun. Nak jual belum ke lah, baru dia kira situ. Pendeknya kena mengaji suku al-abad tu kerana jadi terjadinya kita pandai dulu pada belajar. Kerana kedua lagu tu belako, dalilnya belako. Belako orang buat ngaji lain. Kita main dalil belako gitu. Tak gitu kan? Kadang-kadang tok lebah dengan tok lebah dok buat. Bagi tanya dia jawab lagu mana? Dia mengaji. Baik tak? Kat tu. Itu masalah. Baiklah.